Adakah cash is king? Dari sudut pandangan bisnes, duit memang diperlukan terutamanya dalam cash flow untuk operasi sesebuah bisnes. Tetapi cash is king tidak sesuai untuk digunakan dari sudut pandangan simpanan. Mike Maloney, penulis buku kewangan yang terkenal, mengatakan wang fiat adalah penipuan terbesar dalam sejarah manusia. Antara kelemahan wang fiat ini, ia terdedah kepada kejatuhan nilai dan inflasi setiap hari. Nilai simpanan kita dalam bentuk duit dirompak tanpa kita sedar. Dan semua duit kertas akan kembali kepada nilai intrinsiknya, iaitu kosong, hanya sekeping kertas. Tetapi emas, nilai intrinsik kekal beribu tahun lamanya, iaitu pada berat dan ketulenan. Duit boleh disimpan cukup untuk simpanan kecemasan 3 bulan pendapatan dan simpanan untuk belanja hangus 1 hingga 2 tahun. Simpanan yang anda tahu tidak akan guna lebih daripada 2 tahun, tukarkan kepada bentuk emas untuk kekalkan nilai simpanan anda dari dirompak inflasi dan kejatuhan nilai. Jadi dengan ini sebenarnya cash is not the king but knowledge is. Bagi yang bersedia untuk selamatkan simpanan wang fiat anda dan tukarkan kepada simpanan dalam bentuk emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.